ada masalah suami selalu keluar rumah malam-malam, senang nak bagi tamu bagi dia keluar rumah. Boleh buat lalu malam ni. Dan suami nak keluar tu, dia pergi duduk dapur. Tak payah duduk dalam bilik tak payah duduk atas katil, duduk dapur. Dia tahu suami dia nak lalu kot dapur, dia pergi goreng ikan kering. Pakai apron saja. Yang lain tak pakai. Faham? Apron saja depan air. Tak payah goda suami. Buat gitu. Suami lalu nak keluar tengok. Memang tak keluar malam tu. Tak keluar. Betul tak? Memang terkejut. Tak usah kata yang muda, tua pun tak akan keluar. Dia menggoda kalbu. Tok Imam mana tu nak pergi tahlil orang panggil. Nak pergi tahlil, orang minta tolong tahlil. Selalu memang keluar tahlil, lepas tu sembang kat masjid, pukul 1 malam baru balik.